saya akan berkongsikan berkenaan hadis yang ke-10 daripada hadis 40 yang bertajuk baik dan halal syarat doa diterima. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menurutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala tayyib, la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin, faqala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibat wa'malu salihan, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه الحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Artinya sesungguhnya Allah SWT itu baik. Dia tidak menerima melainkan sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan orang mukmin dengan perkara yang dia perintahkan kepada para rasul. Allah SWT berfirman, "Wahai sekalian rasul, makanlah daripada benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh." Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik yang ini lagi halal yang telah kami berikan kepada kamu." Kemudian Rasulullah SAW menceritakan perihal seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya lagi berdebu mukanya. Dia menadah kedua-dua tangannya ke langit sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dipelihara dari kecil hingga dewasa dengan perkara yang haram, maka bagaimanakah akan diperkenankan doa baginya? Riwayat Muslim. Huraian hadis. Hadis ini merupakan panduan utama dalam menjauhi perkara haram dan menyebut tentang perkara syubhat. Pada bahagian ini Allah SWT menyamakan perintah kepada orang mukmin dengan para rasul berkaitan pemilihan makanan yang baik daripada apa-apa yang direzekikannya. Apa yang dimaksudkan dengan baik, yakni baik di sini adalah halal. Jadi apakah kesan makanan yang tidak halal? Sabda Rasulullah SAW, "Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akbar." Artinya kemudian Rasulullah SAW menceritakan perihal seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya lagi berdebu mukanya. Secara zahirnya hadis ini menjelaskan bahawa sesiapa yang dibesarkan, yakni diberi makan dengan sumber haram, memakai pakaian yang haram, maka doanya tidak dimakbulkan selama 40 hari. Hal ini berdasarkan hadis dhaif. Hadis tersebut menyebut, "Innal abda yakrifu luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalu minhu al-amalu 40 yawman." Artinya sesungguhnya seorang hamba yang menyuap satu suapan yang haram ke dalam rongganya tidak diterima amalannya selama 40 hari. Hukum melaksanakan ibadah dengan benda haram. Diriwayatkan dalam suatu asar, orang yang memakan makanan haram tidak diterima doanya. Ulama berselisih dalam perkara gugurkah kewajipan ibadah terhadap sesiapa yang melaksanakan ibadah sedangkan dirinya bergerumang dengan maksiat, seperti solat di dalam rumah yang dirampas, bertayamum dengan tanah, menyapu khuf yang dirampas, atau menunaikan haji dengan harta yang dicuri. Salah seorang ulama menindakkan syair yang artinya, apabila kamu menunaikan haji dengan harta yang berpunca daripada sesuatu yang haram, maka kamu tidak melakukan haji, tetapi unta kamu yang menunaikan haji. Allah tidak menerima melainkan semuanya baik. Tidaklah semua orang yang menunaikan haji di Baitullah adalah mabrur. Jadi pengajaran hadis ini ialah yang pertama, hadis ini merupakan satu didikan buat orang-orang Muslim agar membersihkan dan menyucikan hatinya, lidahnya dan tubuh badannya. Allah SWT tidak akan menerima sama sekali sesuatu perkara yang tidak baik mengikut penilaiannya. Justru kita perlu mempersiapkan perkara baik dari segi zat perkara, cara mendapatkan dan cara menggunakannya. Yang kedua, antara sebab sesuatu doa itu ditolak dan tidak diperkenankan oleh Allah SWT
adalah disebabkan seseorang itu makan dan minum daripada sumber yang haram. Demikian juga pakaiannya daripada yang haram dan dipelihara dari kecil hingga dewasa dengan perkara yang haram. Yang ketiga, apabila berdoa, kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pastikan doa tersebut difahami dan dibacakan dengan sepenuh hati. Di samping itu, mengharapkan sepenuh hati agar Allah SWT mengabulkan doa tersebut. Yang terakhir iaitu yang keempat, Islam mengajar umat Islam agar mengambil berat berkaitan urusan dunia ini. Hal ini demikian kerana dalam beribadah kepada Allah SWT, urusan keduniaan akan memberi kesan terhadap ibadah yang dilakukan. Seandainya seseorang yang beribadah tetapi hubungannya dengan manusia dan kehidupannya tidak selari dengan kehendak Allah SWT, maka perkara ini menghalang kesempurnaan dan keberkatan dalam kehidupan. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang kita dengar terdapat ambil iktibar, terdapat amal dan terdapat sampaikan kepada yang lain, InsyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.